Assalamualaikum guys, selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Azrul Sofian. So guys, hari ni aku nak share kat korang pasal iPhone 15 Pro Max yang sebelum ni kita beli dekat Pinduoduo. Alright, stiker ni aku tak cabut lagi. Sebabnya aku nak buktikan kat korang yang ni adalah handphone yang sama yang aku beli dekat Pinduoduo sebelum ni. So hari ni kita akan buat testing untuk iPhone 15 Pro Max ni. Kita akan tengok okey ke tak okey hasil daripada kamera dia, video dia. Alright, jom. Tempat yang aku shoot hari ni dekat Ipoh. Alright, sebab macam korang tahu dekat Ipoh ni banyak kan bangunan yang cantik-cantik, orangnya pun baik-baik. Alright, sambil tu kita tengok kawasan sekeliling ni. Aku dekat lorong Panglima Ipoh tau. Ni korang mau tengok keadaan sekeliling. Okay, lorong Panglima Ipoh. Untuk rakaman sekarang, aku tengah gunakan iPhone 15 Pro Max. Korang boleh tengok contoh dekat bahagian sini. Jom, sekarang kita akan tengok rakaman daripada 15 Pro Max ni hasil dia macam mana. Kemudian sekarang ni kita akan test 05 dia kalau kita nak ambil gambar, kalau kita nak selfie. Korang kan suka bergambar? Jom kita tengok hasil dia macam mana. Kemudian kita akan ambil 05 gunakan kamera belakang. Ini sesuai lah untuk grup foto. Cuma yang aku perasan kan, masa kita gunakan kamera dia iPhone 15 Pro Max ni, masa untuk rekod video lah kamera nombor 1, nombor 2 untuk telefoto dia tak ada masalah tau. Tapi yang nombor 5 yang aku perasan kamera tu dia punya rakaman dia macam ada glitch sikit. So mungkin lah mungkin dia punya stabilizer yang ni dia macam dah rosak, ataupun dia punya fokus tu yang untuk telefoto 5 tu dia dah macam kurang cantik Means masa aku rekod video tu aku perasan dia macam ada glitch, lari-lari sikit. So kalau bagi aku, kalau nak lagi tune kan, kita tukar kamera dia. Sebab yang ni kamera dah ditukar. Berkemungkinan yang nombor 5 tu dia dah problem. Tapi bagi aku untuk kamera 5 kali zoom tu kan tak ada masalah sangat pula. Sebabnya aku jarang sangat gunakan benda tu. Tapi kalau korang rasa nak lagi better korang tukar dia punya kamera. Sekarang ni kita akan test action mode daripada 15 Pro Max ni macam mana. So mana kata sekarang ni aku kena berlari lah. Aku kena jarak jauh sikit. Kemudian kita akan tengok dia punya action mode macam mana. Okey ke tak okey kan. Alright, ready? 1, 2, 3. Sekali lagi. So macam yang korang tengok tadi, yang tu action mode daripada 15 Pro Max ni. Nanti korang tengoklah gegar ke tak gegar kan, okey ke tak okey. Sebab dia macam ni tau, macam aku explain tadi, dia punya video tu dia ada glitch tau. So mana kata masa kita rakam tadi, dia punya rakaman 5 kali zoom tu, telefoto dia macam ada glitch. So dekat sini berkemungkinan ada ke tak ada dia punya stabilizer masa kita buat action mode tu kan. Nanti korang tengok dekat video aku upload ni. Alright.
So guys, macam mana? Korang tengok footage ni, rakaman ni macam mana? Sekarang ni, yang korang tengah tengok ni kan, aku tengah guna 15 Pro Max tau. So, yang ni korang boleh tengok contoh rakaman yang aku letak dekat bahagian sebelah sana. Kualiti dia macam mana? Okey ke tak okey? Cuma aku perasan lah ada beberapa faktor lah yang masa aku test tadi pasal 15 Pro Max ni. Yang pertama, yang aku perasan dia punya zoom kamera lebih daripada 5 kali telefoto dia lah. Untuk zoom dia, untuk video, dia macam ada glitch. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dia punya cinematic guys. Cinematic dia pelik. Sepatutnya cinematic dia blur kan dekat bahagian belakang. Tapi yang ni aku perasan cinematic dia macam tak betul. Aku punya device ni yang aku dapat ni mungkin tak ada rezeki. Dia punya kamera cinematic tu tak okey, dia rosak. So macam aku cakap tadi, macam sekarang video cinematic kan, macam aku bagi tahu tadi lah, mungkin yang ni tak ada lah. Aku tak ada lah untuk bahagian kamera ni. Mungkin aku beli kamera tu ada problem kan. Mungkin korang next time kalau korang beli kamera dia okey, tak ada masalah kan. Mungkin sekarang ni aku je problem. Alright. So korang jangan pukul sama rata. Mungkin handphone aku saja. Aku tak nak cakap semua handphone, mungkin aku saja. Alright. Kita fikir positif je. Tadi kita tengok kamera belakang cinematic problem kan guys. Tapi alhamdulillah ni korang tengok. Kamera depan dia cinematic alhamdulillah tak ada masalah. Cantik guys. Ni korang boleh tengok contoh. Aku akan buat rakaman dekat bahagian sini. Nampak tak? So sekarang ni, yang ni cinematic daripada kamera depan dia. So tadi kalau kamera belakang dia problem, it's okay lah kan. Kita fikir positif baik-baik je guys. As long kalau kamera depan dia cinematic dia okey, kita nak rakam video depan cantik lagi okey. Tak ada masalah pun. Alright. Yang ni kita dah test tadi, kamera belakang, kamera depan dia untuk cinematic. Korang nilai lah sendiri hasil kamera depan dia untuk cinematic macam mana. So bagi korang macam mana dengan 15 Pro Max ni? Gambar daripada 0.5, 1, 2 sampai 5 okey, tak ada masalah. Kemudian untuk video dia 1 dengan 2 tak ada masalah. Untuk cinematic kamera depan okey, tak ada masalah. Okey, itu sahaja. Yang lain alhamdulillah tak ada masalah pun bagi aku. So kalau ada rezeki aku boleh je tukar kamera dia kan. Tapi kalau bagi aku sekarang ni lah, untuk kegunaan biasa macam sekarang ni setakat untuk rakam konten, buat rakaman biasa macam ni pun dah okey sangat-sangat dah sebenarnya. Terima kasih untuk korang yang setia tengok video ni sampai habis mengenai review kamera 15 Pro Max yang aku beli dekat Pingodo ni. So andai katalah sepanjang video ni kan mungkin ada penambahbaikan, ada apa-apa suggestion, cadangan yang korang nak bagi tahu, korang boleh bagi tahulah. Minta maaf lah sebab yang ni aku tak dapat nak review panjang sangat tau. Mungkin video ni pendek disebabkan mic ni aku lupa nak charge. Bateri dia tak banyak. So nanti tak syok lah kan. Nak buat konten tak dengar suara, tak ada pencerahan. So korang nanti jadi bosan setakat tengok video saja kan. So, InsyaAllah korang jangan lupa untuk next part nanti aku akan upload lagi. Korang komen korang nak tengok apa. Lepas ni aku akan upload pasal gaming. Kemudian nanti kita tengok apa lagi yang kita boleh upload pasal 15 Pro Max ni. Alright. So buat korang yang support, yang tengok video ni sampai habis, korang jangan lupa subscribe tau YouTube Azrul Sophian ni. Kemudian kita akan jumpa lagi dekat next content. InsyaAllah. Terima kasih semua. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.